Ada seorang wanita dari Kenya yang hidupnya berubah sepenuhnya dan gajinya meningkat 10 kali ganda hanya dengan mempelajari satu bahasa baru, bahasa Malaysia. Ini adalah kisah Aisyah, seorang gadis dari pinggir Nairobi yang memupuk impian selama 3 tahun dengan belajar sendiri bahasa Malaysia walaupun ditentang hebat oleh keluarga dan rakan-rakannya. Ibunya dan orang di sekelilingnya sering bertanya, "Di mana kamu mahu gunakan bahasa Malaysia? Kalau ada masa lapang, lebih baik kamu berseronok." Namun, Aisyah telah terpikat dengan kelembutan dan kehangatan kata-kata dalam drama-drama Malaysia dan akhirnya dia membuat pilihan yang mempertaruhkan seluruh hidupnya. Perubahan luar biasa yang dialami Aisyah dalam masa seminggu sahaja selepas menjejakkan kaki di bumi Malaysia adalah sesuatu yang tidak pernah dijangkanya. Beberapa bulan kemudian, ibunya yang dahulunya menentang, secara mengejutkan mencadangkan agar dia berpindah dan menetap di Malaysia. Apakah yang telah mengubah hati keluarganya yang begitu keras menentang pembelajarannya? Mari kita ikuti kisah Aisyah yang penuh inspirasi ini, sebuah perjalanan dari kesusahan kepada kejayaan yang luar biasa. Selamat sejahtera semua, nama saya Aisyah. Kisah yang akan saya kongsikan hari ini adalah pengalaman saya sendiri. Mungkin sukar untuk dipercayai, tetapi semuanya benar-benar berlaku. Saya berasal dari sebuah negara bernama Kenya. Mungkin ada di antara anda yang tahu di mana letaknya Kenya? Ia adalah sebuah negara di Afrika Timur yang terkenal dengan keindahan alam semula jadinya. Saya dilahirkan di sebuah kampung kecil yang tidak jauh dari ibu kota, Nairobi. Sejujurnya, ia terlalu kecil untuk dipanggil kampung. Kebanyakan rumah diperbuat daripada batu bata lumpur yang lama dan apabila musim hujan tiba, keadaan menjadi sangat sejuk dan lembap. Seluruh keluarga kami terpaksa tidur berhimpit di dalam satu bilik. Keluarga kami terdiri daripada 4 orang, ayah, ibu, saya dan adik lelaki saya, David, yang 3 tahun lebih muda. Ayah saya bekerja sebagai buruh binaan, tetapi pekerjaan tidak menentu. Ada hari dia bekerja, ada hari tidak. Ibu pula membantu di sebuah gerai kecil di pasar berdekatan, tetapi itu pun bukan pekerjaan harian. Namun, ketika saya berusia 16 tahun, ayah saya tiba-tiba rebah, serangan jantung. Kami membawanya ke klinik, tetapi sudah terlambat. Ayah meninggalkan kami buat selama-lamanya. Waktu itu adalah zaman yang paling gelap bagi keluarga kami. Selepas pemergian ayah, keadaan kami menjadi sangat sukar, tidak terkata peritnya. Ibu saya seorang tidak mampu untuk menampung kami sekeluarga. Sejak itu, saya terpaksa menjadi dewasa dengan cepat. Sebaik sahaja tamat sekolah menengah, saya perlu mula bekerja. Pekerjaan pertama yang saya dapat adalah sebagai pencuci pinggan di restoran terbesar di pekan kami. Walaupun ia tempat yang agak sederhana, ia sudah dianggap baik di kampung kami. Saya bekerja 10 jam sehari, 6 hari seminggu. Rutin harian saya bermula pada pukul 6 pagi dan pulang pada pukul 8 malam. Ia sangat memenatkan. Tangan saya sering terendam di dalam air sejuk dan kadang-kadang jari saya menjadi kebas dan hilang deria rasa. Ada kalanya minyak panas terpercik dan melecurkan lengan saya dan belakang saya sering sakit kerana mengangkat periuk yang berat. Namun, saya tidak boleh berehat. Jika saya cuti walaupun sehari, upah hari itu akan hilang. Tahukah anda berapa gaji saya sebulan? Hanya 20,000 shilling Kenya, kira-kira RM800 Malaysia. Selepas membayar sewa rumah, wang yang tinggal hampir tiada. Kadang-kadang, kami terpaksa berlapar pada waktu malam. Walaupun begitu, ada satu perkara yang membuatkan saya bertahan, drama Malaysia. Anda mungkin tertanya-tanya bagaimana saya boleh menonton drama Malaysia. Di pekan kami, hanya ada satu kafe siber dan di situlah saya kadang-kadang dapat menonton drama dari luar negara. Pada mulanya, ia hanya untuk mengisi masa lapang, tetapi drama Malaysia benar-benar berbeza. Cara orang di dalamnya berinteraksi antara satu sama lain sangat berlainan. Walaupun sesama ahli keluarga, mereka menggunakan bahasa yang sopan, menghormati orang yang lebih tua dan yang paling penting, mereka tidak pernah meninggalkan satu sama lain dalam keadaan susah. Sambil menonton drama-drama itu, saya jatuh cinta sepenuhnya dengan bahasa Malaysia. Bunyinya sangat indah, intonasinya lembut dan terasa begitu mesra. Jadi, saya mula belajar bahasa Malaysia sendirian. Semua orang di sekeliling saya melarang. Lebih baik kamu belajar bahasa Inggeris betul-betul. Bahasa Malaysia tu nak guna di mana? Kata mereka.
Ibu saya sendiri pada mulanya menentang. Kalau ada masa, lebih baik cari kerja tambahan atau belajar kemahiran lain, katanya. Tetapi saya tidak boleh berputus asa. Ada sesuatu dalam diri saya yang mendorong saya untuk terus belajar. Jadi, setiap kali pulang dari kerja, walaupun penat, saya pasti akan meluangkan masa sekurang-kurangnya 1 jam untuk belajar. Saya mencari kelas bahasa Malaysia percuma di internet dan berlatih sebutan dengan meniru dialog daripada drama. Saya masih ingat perasaan ajaib ketika pertama kali belajar menulis tulisan Jawi. Konsep bagaimana huruf-huruf disambung untuk membentuk perkataan terasa begitu menakjubkan. Pada suatu hari, saya terjumpa sebuah kumpulan pertukaran bahasa dalam talian. Ia adalah tempat di mana rakyat Malaysia dan warga asing saling mengajar bahasa ibunda masing-masing. Pada mulanya, saya sangat teragak-agak. Saya tidak yakin dengan kebolehan bahasa Malaysia saya untuk berbual dengan orang Malaysia sebenar. Tetapi pada suatu hari, dengan segala keberanian yang ada, saya memuat naik satu hantaran. Salam semua, nama saya Aisyah dari Kenya. Saya sedang belajar bahasa Malaysia dan ingin mencari rakan dari Malaysia untuk bertukar bahasa. Saya berfikir panjang sebelum menekan butang hantar. Ajaibnya, beberapa hari kemudian, saya menerima balasan. Ia datang daripada seorang lelaki Malaysia bernama Adam. Dia 5 tahun lebih tua daripada saya dan bekerja di sebuah syarikat perdagangan di Kuala Lumpur. Mesej pertamanya sangat sopan dan baik. Salam perkenalan, Aisyah. Hebatnya awak belajar bahasa Malaysia di Kenya. Saya pula berminat dengan budaya Afrika dan bahasa Swahili. Sebab itu saya hubungi awak. Kalau ada masa, boleh kita buat panggilan video untuk bertukar bahasa? Jantung saya berdegup kencang ketika itu. Fikiran bahawa saya akan dapat berbual dengan orang Malaysia sebenar membuatkan saya tidak boleh tidur malam. Saya terus membalas, ya, sudah tentu. Saya boleh lapangkan masa bila-bila saja. Pada hari panggilan video pertama kami, saya sangat gementar. Saya menukar pakaian beberapa kali, mengikat rambut saya dengan kemas dan menyediakan buku nota bahasa Malaysia saya di sebelah. Apabila Adam muncul di skrin, saya terkejut. Dia kelihatan jauh lebih ramah daripada yang saya bayangkan. Hai Aisyah, selamat berkenalan. Gembira dapat berjumpa dengan awak. Saya tidak akan pernah lupa kata-kata Adam seterusnya. Wah, sebutan bahasa Malaysia awak sangat bagus. Macam mana awak boleh jadi begitu fasih walaupun belajar sendiri di Kenya? Mendengar kata-kata itu, saya hampir menitiskan air mata. Selama ini, orang di sekeliling saya selalu mengatakan bahawa belajar bahasa Malaysia adalah satu pembaziran masa. Tetapi kini, seorang penutur asli telah mengiktiraf usaha saya. Segala kepayahan saya selama ini terasa berbaloi. Sejak hari itu, saya dan Adam kerap membuat panggilan video. Kami berbual 2 kali seminggu, selama 1 jam setiap sesi. Pada mulanya, hubungan kami hanyalah untuk belajar bahasa, tetapi lama-kelamaan kami menjadi kawan baik. Adam seorang yang sangat baik hati. Jika saya membuat kesilapan tata bahasa, dia tidak pernah mentertawakan saya, sebaliknya membetulkannya satu persatu dengan sabar. Dia juga banyak mengajar saya tentang budaya Malaysia. Dia menceritakan tentang kepelbagaian kaum, makanan, tradisi dan gaya hidup masyarakat moden di Malaysia dengan begitu terperinci. Ada satu perbualan yang sangat saya ingati. Suatu hari, saya bertanya kepadanya, Adam, adakah di Malaysia orang ramai benar-benar saling menghormati antara satu sama lain seperti dalam drama? Adam berfikir sejenak sebelum menjawab, memang tidak sempurna, Aisyah. Tetapi sekurang-kurangnya, kami berusaha untuk melayan satu sama lain sebagai manusia dengan penuh hormat. Itulah budaya yang telah kami pertahankan sejak turun-temurun. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati saya. Melayan orang lain sebagai manusia, itulah perkara yang ingin saya rasai sendiri di Malaysia. Kehidupan saya di Kenya sangat sukar. Setiap hari adalah ulangan perkara yang sama tanpa sebarang harapan. Tetapi dengan belajar bahasa Malaysia dan berbual dengan Adam, perubahan kecil mula berlaku dan perubahan itu akhirnya membawa kepada peluang yang mengubah hidup saya sepenuhnya. Kira-kira 3 bulan selepas kami mula membuat panggilan video, saya perasan Adam memandang saya dengan riak wajah yang berbeza. Aisyah, kalau saya tanya, awak berminat tak untuk bekerja di Malaysia? Mendengar soalan itu, jantung saya mula berdegup kencang.
Bekerja di Malaysia, saya tidak pernah mengimpikannya. Apa maksud awak? Macam mana orang seperti saya boleh dapat kerja di Malaysia? Dengan nada yang serius, Adam berkata, syarikat tempat saya bekerja ada sebuah syarikat sekutu yang baru membuka cawangan di Nairobi. Mereka sedang mencari penterjemah yang boleh bertutur dalam bahasa Malaysia dan bahasa Swahili. Dengan kebolehan awak, saya rasa awak lebih daripada layak. Saya tidak dapat mempercayainya. Bahasa Malaysia yang saya pelajari dengan bersusah payah kini benar-benar boleh menjadi satu pekerjaan, tetapi pada masa yang sama, saya berasa sangat risau. Adakah kemahiran saya cukup baik untuk tugas penterjemah rasmi? Adam, saya betul-betul tidak yakin. Saya baru belajar bahasa Malaysia lebih kurang setahun. Tidak mengapa, Aisyah, tak perlu jadi sempurna. Yang paling penting, awak ada semangat yang tinggi. Itulah perkara yang paling utama. Didorong oleh kata-kata semangat Adam, saya mula menyediakan resume, tetapi ada satu masalah. Saya tidak mempunyai kelayakan akademik yang tinggi dan satu-satunya pengalaman kerja yang boleh saya tulis dalam resume hanyalah sebagai pencuci pinggan. Namun Adam membantu saya dengan begitu teliti. Melalui panggilan video, dia mengajar saya segala-galanya, dari cara menulis resume hinggalah kepada soalan-soalan yang mungkin ditanya semasa temu duga. Dia juga mengajar saya cara berjabat tangan dan memberi salam mengikut adab orang Malaysia. Di syarikat Malaysia, apabila memberi salam, kita biasanya meletakkan tangan di dada selepas bersalaman sebagai tanda hormat. Dan apabila menerima kad nama, pastikan awak menerimanya dengan kedua-dua belah tangan. Apabila hari temu duga semakin dekat, saya menjadi sangat gemetar. Saya tidak pernah menghadiri temu duga rasmi seumur hidup saya. Dulu, ketika memohon kerja di restoran, soalan "boleh kerja ke?" adalah satu-satunya soalan temu duga. Temu duga itu diadakan di cawangan Syarikat Perdagangan Malaysia di Nairobi. Ia sebuah pejabat kecil di dalam bandar, tetapi sebaik sahaja saya melangkah masuk, saya merasakan satu perasaan yang aneh. Di dinding tergantung poster-poster dengan tulisan bahasa Malaysia dan muzik Melayu kedengaran perlahan. Penemu duga, Encik Rahman, adalah seorang yang lebih ramah daripada yang saya sangkakan. Pada mulanya, kami berbual ringkas dalam bahasa Malaysia. Selamat pagi, Cik Aisyah. Bagaimana Cik Aisyah belajar bahasa Malaysia? Selamat pagi, Encik. Saya mula berminat dengan bahasa Malaysia selepas menonton drama dan saya belajar sendiri melalui internet. Oh, bagusnya. Sebutan awak sangat jelas. Kenapa awak pilih bahasa Malaysia? Ketika itu saya menjawab dengan jujur, kerana apabila saya mendengar bahasa Malaysia, hati saya terasa tenang. Dan saya sangat kagum dengan cara masyarakat Malaysia yang saling mengambil berat antara satu sama lain. Encik Rahman tersenyum. Seterusnya, ada ujian penterjemahan ringkas. Saya perlu menterjemah dari bahasa Malaysia ke bahasa Swahili dan sebaliknya. Pada mulanya saya gemetar, tetapi lama-kelamaan saya menjadi lebih yakin. Seminggu selepas temu duga, saya menerima satu panggilan telefon yang tidak disangka-sangka. Cik Aisyah, tahniah, anda diterima bekerja. Bila anda boleh mula? Pada saat itu, air mata saya berlinangan. Saya benar-benar akan mencari rezeki menggunakan bahasa Malaysia. Hari pertama saya bekerja adalah hari yang tidak akan saya lupakan. Saya memakai sut baru yang saya beli, mengikat rambut dengan kemas dan tiba di pejabat 1 jam lebih awal. Buat pertama kalinya dalam hidup, saya berasa seperti seorang pekerja profesional. Apabila saya melihat angka pada slip gaji pertama saya terkejut, 200,000 shilling Kenya. 10 kali ganda daripada gaji saya di restoran. Pada mulanya, saya fikir ia satu kesilapan. Encik Rahman, rasanya gaji saya dimasukkan dengan jumlah yang salah. Tidak betul tu. Gaji Cik Aisyah ialah 200,000 shilling Kenya. Mendengar kata-kata itu, hati saya terasa begitu sebab. Saya tidak perlu lagi merendam tangan saya di dalam air sejuk untuk mencuci pinggan. Perasaan itu sungguh membahagiakan. Apabila saya pulang ke rumah dan menunjukkan gaji pertama saya kepada ibu, saya tidak akan lupakan riak wajahnya. Aisyah, ini betul-betul gaji kamu? Ya, Ibu. Semuanya berkat bahasa Malaysia. Malam itu, ibu memeluk saya erat dan berkata, maafkan ibu kerana pernah melarang kamu belajar bahasa Malaysia. Ibu yang salah.
Perkara pertama yang saya lakukan dengan gaji pertama saya adalah memasang tangki air dan pam di rumah kami. Selama ini, kami sering menghadapi masalah bekalan air. Akhirnya, keluarga kami mempunyai bekalan air bersih yang konsisten. Adik saya, David, sangat gembira. Kakak, terima kasih banyak-banyak. Sekarang hidup kita lebih senang. Dengan gaji bulan kedua, saya membayar yuran universiti adik saya. David ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang sains komputer tetapi terpaksa melupakannya kerana masalah kewangan. Kakak, betul ke ni? Nanti tak menyusahkan kakak ke? David, kita kan keluarga. Keluarga mesti saling membantu. Sambil berkata begitu, saya sedar bahawa saya sedang meniru nilai kekeluargaan yang saya lihat dalam drama Malaysia. Kira-kira 6 bulan selepas saya mula bekerja, satu perkara yang menakjubkan berlaku. Adam akan datang ke Nairobi untuk lawatan kerja. Dapat bertemu secara bersemuka dengan seseorang yang selama ini hanya saya kenali secara dalam talian membuatkan saya sangat teruja. Bagaimana hendak saya gambarkan perasaan ketika pertama kali bertemu Adam? Dia kelihatan lebih mesra dan ramah berbanding di panggilan video. Walaupun tidak begitu tinggi, senyumannya sangat menawan. Aisyah, akhirnya kita dapat jumpa. Adam, saya gembira sangat dapat jumpa awak. Terima kasih untuk segalanya. Pada hari itu, saya dan Adam bersiar-siar di sekitar Nairobi. Kami minum kopi di sebuah kafe kecil sambil berbual pelbagai perkara. Adam sangat ingin tahu tentang budaya Kenya. Aisyah, orang Kenya ni macam mana personaliti mereka? Kami bersemangat dan mesra. Dan kami sangat mementingkan keluarga. Macam di Malaysia juga ya? Keesokan harinya, saya pula yang ingin membawa Adam melawat tempat taman indah di Kenya. Tempat pertama yang kami lawati ialah Taman Negara Nairobi. Walaupun musim kering, pemandangannya tetap menakjubkan. Wah, cantiknya tempat ni. Tak sangka ada tempat macam ni betul-betul di sebelah bandar. Ketika Adam berkata begitu sambil mengagumi pemandangan, dia perlahan-lahan memegang tangan saya. Pada saat itu, jantung saya berdebar kencang. Adam, masa kecil dulu, saya dan adik selalu bermain di sini. Kami bermain layang-layang dan membina istana pasir. Mendengar cerita zaman kanak-kanak awak membuatkan saya rasa lebih rapat dengan awak, Aisyah. Sambil berjalan-jalan di taman, Adam bertanya tentang tarian tradisional Kenya. Saya pun menunjukkan beberapa gerakan tarian suku kaum saya yang diajar oleh ibu. Macam ni, kita angkat tangan dan menari sambil berpusing. Nampak lemah gemalai. Saya pun nak cuba belajar. Adam cuba meniru gerakan saya dengan kekok dan ia kelihatan sangat comel. Pada hari kedua, kami melawat pusat pemeliharaan zirafah. Melihat haiwan yang begitu tinggi dan megah dari dekat adalah satu pengalaman yang luar biasa. Aisyah, ini sungguh menakjubkan. Bilakah ia dibina? Ia diasaskan pada tahun 1979 untuk melindungi spesies zirafah Rothschild yang terancam. Ia simbol usaha pemeliharaan di Kenya. Pemandangan dari platform pemerhatian sangat indah. Sambil memandang lanskap savana bersama Adam, kami berbual. Aisyah, tak sangka Kenya ada begitu banyak tempat yang indah. Ya, walaupun negara kami menghadapi banyak cabaran, alam semula jadi kami sangat cantik. Di Malaysia pun ada banyak tempat macam ni. Suatu hari nanti, saya nak bawa awak ke sana. Mendengar kata-kata itu membuatkan hati saya berbunga-bunga. Pada hari ketiga, kami melawat sebuah pasar Maasai. Kepelbagaian kraft tangan dan warna-warni manik di situ sangat menakjubkan. Wah, skalanya memang berbeza. Saya tak tahu pun kraft tangan Kenya begitu terkenal. Kenya kaya dengan budaya, Adam. Datuk saya dulu seorang pengukir kayu yang mahir. Sambil melihat-lihat barang, Adam menunjukkan minat terhadap masakan Kenya. Jadi, saya menjemputnya ke rumah saya untuk merasa masakan ugali dan sukuma wiki yang dimasak oleh ibu. Makcik, apa khabar? Saya Adam. Melihat Adam memberi salam kepada ibu saya dengan begitu sopan membuatkan saya sangat gembira. Oh, orang Malaysia memang berbudi bahasa ya. Aisyah, kamu dah jumpa kawan yang baik. Saya tahu ibu saya sukakan Adam. Makan malam pada hari itu adalah waktu yang sangat mesra. Ugali ni sedap betul. Rasanya unik dan mengenyangkan. Adam, suatu hari nanti saya pun nak cuba masakan Malaysia. Kalau macam tu, awak mesti datang ke Malaysia. Nanti saya belanja awak makan macam-macam makanan sedap. Pada hari terakhir,
Kami berjalan-jalan di pusat bandar Nairobi. Matahari terbenam mewarnai langit dengan begitu indah. Aisyah, beberapa hari ini saya sangat gembira. Saya tak sangka Kenya sebuah negara yang begitu menawan. Sebab ada Adam bersama saya pun sangat seronok. Ketika itu, Adam tiba-tiba bertanya dengan teragak-agak. Aisyah, awak ada minat tak dengan Malaysia, bukan sebagai pelancong, tapi untuk tinggal di sana? Mendengar soalan itu, jantung saya mula berdegup kencang. Tinggal di Malaysia? Itu benar-benar seperti mimpi. Saya teringin nak tinggal di Malaysia, tapi... Boleh ke saya? Saya kan orang Kenya. Kenapa tidak? Awak fasih berbahasa Malaysia dan awak seorang yang rajin bekerja. Adam berhenti sejenak sebelum menyambung dan... Saya pun nak lebih dekat dengan awak, Aisyah. Mendengar kata-kata itu, hati saya berbunga-bunga. Rupa-rupanya Adam juga mempunyai perasaan yang sama. Namun pada masa yang sama, saya berasa bimbang. Malaysia sebuah negara yang sangat jauh dan bukan mudah untuk meninggalkan keluarga. Adam, saya pun rasa begitu. Tapi saya tak boleh tinggalkan keluarga saya. Tak apa, fikirlah perlahan-lahan. Dan bila-bila masa awak rasa nak ke Malaysia, saya akan bantu. Pada hari Adam pulang ke Malaysia, saya menghantarnya ke lapangan terbang. Saat perpisahan itu terasa sangat berat. Aisyah, pastikan awak datang ke Malaysia ya. Saya akan tunggu. Mendengar kata-kata itu, saya membuat satu tekad di dalam hati. Suatu hari nanti, saya pasti akan menjejakkan kaki di Malaysia dan impian itu menjadi kenyataan lebih cepat daripada yang saya sangka. Setahun selepas saya mula bekerja, syarikat menawarkan saya peluang untuk mengikuti latihan di Ibu Pejabat di Malaysia. Peluang untuk menjalani latihan di Kuala Lumpur selama sebulan. Namun, saya tidak tahu pada masa itu bahawa perjalanan ke Malaysia ini akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Akhirnya, tibalah hari saya menaiki kapal terbang ke Malaysia. Memegang pasport pertama yang saya buat seumur hidup, duduk di dalam pesawat menuju ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, terasa seperti mimpi. Apabila saya mendapat tahu bahawa Adam akan menjemput saya di lapangan terbang, perasaan teruja dan gementar bercampur baur. Sejak turun dari pesawat sehingga melalui pemeriksaan imigresen, saya masih tidak percaya semua ini adalah realiti. Apabila saya menuju ke balai ketibaan, saya terdengar satu suara memanggil saya. Aisyah. Itu Adam. Dia memegang sekeping kertas dengan nama saya tertulis di atasnya dan wajahnya dihiasi dengan senyuman yang ceria. Dia kelihatan lebih gembira berbanding ketika kami bertemu di Nairobi. Adam, terima kasih banyak-banyak datang jemput saya sejauh ini. Mestilah. Ini kali pertama awak datang ke Malaysia. Takkan saya nak biarkan awak seorang diri. Sejak melangkah keluar dari lapangan terbang, segalanya terasa baru. Udaranya berbeza, lebih bersih dan segar berbanding di Nairobi. Kelajuan orang berjalan juga berbeza. Semua orang kelihatan sibuk tetapi bergerak dengan teratur. Penginapan yang disediakan oleh Adam adalah sebuah rumah tamu kecil berhampiran Bukit Bintang. Biliknya kecil tetapi sangat bersih dan selesa. Yang paling penting, air panas sentiasa ada dan itu membuatkan saya sangat gembira. Aisyah, hari ini awak rehat dulu. Esok kita mula jelajah Kuala Lumpur. Adam, tak menyusahkan awak ke? Tak langsung. Saya pun memang nak bawa awak pusing-pusing KL. Pada malam pertama, saya berbaring sendirian di dalam bilik sambil memandang keluar tingkap, papan-papan tanda neon yang berkelipan dan kereta-kereta yang bergerak dengan teratur membuatkan saya berasa kagum. Ia dunia yang sama sekali berbeza daripada Nairobi. Keesokan paginya, saya dan Adam memulakan jelajah Kuala Lumpur pertama kami. Pengalaman menaiki LRT buat pertama kali sangat menakjubkan. Kereta api tiba tepat pada masanya mengikut jadual dan orang ramai beratur dengan tertib. Adam, semua orang di Malaysia begitu berdisiplin ke? Boleh dikatakan begitu. Kami diajar sejak kecil untuk tidak menyusahkan orang lain. Itu asasnya. Kejutan yang saya alami ketika tiba di Bukit Bintang sukar untuk digambarkan. Walaupun ramai orang, suasananya tidak bising, jalan-jalannya bersih dan yang paling penting, semuanya bergerak secara sistematik. Makanan Malaysia pertama saya adalah nasi lemak. Ada membawa saya ke sebuah kedai yang katanya sangat sedap dan ia benar-benar satu kejutan. Nasi yang wangi, sambal yang pedas manis dan pelbagai lauk pauk.
Sambal ni percuma ke? Ya, ia sebahagian daripada hidangan asas. Kalau nak tambah pun boleh. Rasa nasi lemak itu sangat istimewa, rangup, berlemak dan yang paling penting, ia hidangan yang menenangkan jiwa. Melihat Adam mencedokkan sambal ke pinggan saya terlebih dahulu membuatkan saya dapat merasakan sifat prihatin masyarakat Malaysia. Namun, pada hari ketiga, satu kejadian yang tidak diingini berlaku. Ketika saya bersendirian membeli belah di Petaling Street, saya kehilangan dompet saya. Tempat itu terlalu sesak dan saya tidak tahu di mana atau bila ia terjatuh. Di dalam dompet itu bukan sahaja ada wang tunai, tetapi juga pasport, kad dan alamat rumah tamu saya. Pada saat itu, fikiran saya menjadi kosong, terkena musibah sebegini di negara orang. Ketika saya duduk di sebuah bangku dan hampir menangis, telefon saya berdering, panggilan daripada Adam. Aisyah, kenapa dengan suara awak ni? Ada apa-apa berlaku ke? Adam, dompet saya hilang. Pasport saya pun ada dalam tu. Adam segera memandu ke Petaling Street. Dia menghulurkan secawan kopi panas kepada saya dan berkata, "Bertenang dulu. Jangan risau. Semuanya akan okey." Bersama-sama Adam, saya membuat laporan kehilangan di balai polis dan memohon pasport gantian di kedutaan. Namun, saya diberitahu bahawa saya perlu menunggu kira-kira seminggu untuk pasport baru siap. Aisyah, awak tinggal di rumah saya sajalah. Kalau duduk di rumah tamu lama-lama, mahal pula nanti. Adam, tak boleh macam tu. Terlalu menyusahkan. Tak menyusahkan langsung. Malah, saya lagi suka kalau awak tinggal dengan saya. Rumah Adam adalah sebuah kondominium studio kecil di Kuala Lumpur, tetapi ia sangat kemas dan teratur. Di dindingnya tergantung beberapa keping gambar yang kami ambil di Kenya dan di rak bukunya tersusun buku-buku panduan bahasa Swahili. Adam, awak betul-betul belajar bahasa Swahili ya? Ya. Sejak kenal awak, minat saya bertambah. Selama seminggu tinggal bersama Adam, saya belajar banyak perkara. Setiap pagi, Adam akan menyediakan sarapan ala Malaysia untuk saya. Roti canai dan teh tarik atau kadang-kadang nasi goreng. Ini roti canai, sarapan ruji orang Malaysia. Cara buatnya berbeza ikut kedai, tapi rasanya memang sedap. Adam seorang yang sangat teliti. Dia menerangkan satu persatu tentang budaya Malaysia agar saya lebih faham. Daripada memberi tempat duduk kepada orang tua di dalam LRT, sehinggalah menunggu orang yang datang kemudian di dalam lift dan membiarkan orang yang lebih tua mengambil makanan terlebih dahulu di restoran. Di Malaysia, adab sangat penting. Menghormati orang yang lebih tua adalah asas. Perjalanan sehari ke Melaka sangat menyentuh hati saya. Melihat bangunan-bangunan lama yang berusia ratusan tahun membuatkan saya dapat merasakan sejarah Malaysia yang kaya. Adam, Malaysia negara yang kaya dengan sejarah ya? Ya, sejarah kami menjangkau lebih 600 tahun. Sebab itu kami sangat menghargai warisan. Pengalaman melawat Batu Caves dan melihat patung Dewa Murugan yang gah juga tidak akan saya lupakan. Sambil memandang pemandangan dari puncak tangga, perbualan saya dengan Adam masih segar diingatan. Aisyah, macam mana Malaysia pada pandangan awak? Sangat hebat. Orang ramai saling mengambil berat, menjaga ketertiban dan yang paling penting, mereka sangat mesra. Awak tak rindu Kenya ke? Ketika itu, saya berfikir sejenak. Sejujurnya, ada perasaan rindu pada Kenya, tetapi pada masa yang sama, kehidupan di Malaysia terasa lebih selesa. Ada masanya saya rindu, tapi di sini saya rasa lebih bebas. Menginap semalaman di sebuah chalet tradisional di tepi pantai juga merupakan satu pengalaman istimewa. Tidur di dalam rumah kayu tradisional Melayu sangat menyegarkan. Bunyi kicauan burung apabila bangun pagi dan pemandangan taman dari beranda terasa seperti dalam sebuah cerita dongeng. Adam, orang Malaysia dulu-dulu tinggal di rumah macam ni ke? Ya, inilah cara hidup nenek moyang kami. Ada banyak kearifan hidup berharmoni dengan alam semula jadi di dalamnya. Seminggu berlalu dan apabila saya menerima pasport baru saya berasa sangat sedih. Fikiran bahawa saya perlu pulang ke Kenya terasa berat. Di lapangan terbang, ketika mengucapkan selamat tinggal kepada Adam, saya hampir menangis. Adam, terima kasih banyak-banyak. Ini adalah kenangan yang takkan saya lupakan seumur hidup. Sama-sama Aisyah, terima kasih juga pada awak. Saya sangat gembira sepanjang masa ini. Ketika itu, Adam berkata dengan teragak-agak,
Aisyah, awak tak nak datang ke Malaysia lagi ke? Macam mana kalau awak tinggal di sini betul-betul? Adam, awak serius ke? Awak pasti boleh hidup di Malaysia. Dan saya nak bersama awak. Sebelum melangkah masuk ke balai pelepasan, saya berkata jujur kepada Adam, Adam, saya pun rasa begitu. Tapi saya tak boleh tinggalkan keluarga saya. Saya faham. Tapi kalau awak ubah fikiran, hubungi saya ya. Saya akan tunggu. Di dalam pesawat pulang ke Kenya, saya termenung sambil memandang ke luar tingkap. Beberapa minggu yang saya habiskan di Malaysia adalah saat yang paling bahagia dalam hidup saya. Namun, ia juga saat yang paling merunsingkan. Pilihan manakah yang harus saya buat? Selama sebulan selepas pulang ke Kenya, saya berada dalam keadaan keliru. Setiap malam, kenangan di Malaysia bermain di fikiran dan masa yang dihabiskan bersama Adam terasa seperti mimpi. Namun, pada masa yang sama, saya sedar saya perlu kembali kepada realiti. Ibu saya sering bertanya sejak saya pulang, Aisyah, macam mana Malaysia? Betul ke tempat tu seronok macam dalam drama? Ya, Ibu, tempat yang sangat hebat. Orang ramai saling menghormati dan sangat berdisiplin. Jadi, kamu tak teringin nak pergi lagi? Setiap kali mendengar soalan itu, hati saya terasa pedih. Sejujurnya, setiap hari saya ingin kembali ke Malaysia, tetapi saya tidak sanggup meninggalkan keluarga. Saya dan Adam sentiasa berhubung. Kami membuat panggilan video hampir setiap hari dan setiap kali itu, kerinduan saya terhadap Malaysia semakin mendalam. Aisyah, bila-bila masa awak nak datang ke Malaysia, beritahu saya akan uruskan semuanya. Adam, saya memang teringin, tapi bukan mudah. Pada suatu hari, ibu memanggil saya dengan lembut. Aisyah, ibu tengok kamu macam teringin sangat nak tinggal di Malaysia. Ibu tak apa-apa. Kalau di situ tempat yang boleh buat kamu bahagia, pergilah. Mendengar kata-kata itu, saya terkejut. Saya tidak sangka ibu akan berkata begitu. Tapi ibu, macam mana dengan ibu kalau saya tak ada? David pun masih di universiti. Ibu masih sihat. Lagipun dengan duit yang kamu kirim, cukuplah untuk kami hidup. Berbekalkan semangat daripada kata-kata ibu, saya menghubungi Adam. Adam, saya nak pergi ke Malaysia. Macam mana caranya? Adam sangat gembira. Dia segera merangka rancangan yang konkret. Aisyah, saya dah buat kajian. Rasanya awak boleh dapat kerja sebagai penterjemah di pusat komuniti atau NGO. Kebolehan bahasa Malaysia awak dah cukup bagus. Namun, masalah visa agak rumit. Dengan visa pelancong, saya tidak boleh bekerja dan untuk mendapatkan visa kerja, pelbagai prosedur perlu dilalui. Adam membantu saya menyediakan semua dokumen tetapi proses itu masih mengambil masa beberapa bulan. Dalam tempoh itu, saya banyak berfikir, adakah saya boleh berjaya di Malaysia? Bagaimana dengan hubungan saya dan Adam? Adakah saya benar-benar boleh hidup berjauhan daripada keluarga? Apabila visa saya akhirnya diluluskan, saya sangat gembira. Tetapi pada masa yang sama, saya juga bimbang. Kali ini bukan untuk melancong, tetapi untuk menetap. Ketika saya tiba di KLIA, Adam sekali lagi datang menjemput saya. Kali ini, dia membawa sejambak bunga. Selamat datang ke Malaysia, Aisyah. Kali ini, awak akan tinggal di sini. Adam, terima kasih banyak-banyak. Semuanya berkat awak. Saya berpindah ke sebuah unit studio yang telah disewa oleh Adam terlebih dahulu. Biliknya kecil, tetapi bersih. Dan yang paling penting, ia adalah rumah pertama yang didaftarkan di bawah nama saya. Melihat nama saya di atas perjanjian sewa membuatkan saya benar-benar merasai realitinya. Hari pertama saya bekerja di sebuah pusat bantuan untuk warga asing sangat mendebarkan. Tugas saya adalah untuk membantu orang-orang yang datang dari luar negara seperti saya, tetapi saya rasa sayalah yang lebih banyak belajar. Salam semua, saya Aisyah dari Kenya. Saya akan bantu anda semua mulai hari ini. Rakan-rakan sekerja saya dari Malaysia sangat baik. Pada mulanya, saya bimbang bahasa Malaysia saya tidak cukup lancar, tetapi mereka sentiasa memberi semangat. Aisyah, bahasa Malaysia awak baguslah. Sebutannya pun sedap didengar. Terima kasih. Masih banyak yang perlu saya belajar. Tak adalah. Kami pula yang banyak belajar dari awak. Gaji pertama saya ialah RM8,000. Sedikit lebih tinggi daripada gaji saya di Nairobi. Tetapi yang paling penting, ia adalah wang yang saya peroleh daripada melakukan kerja yang saya suka.
Hubungan saya dengan Adam juga menjadi semakin erat. Kami sentiasa menghabiskan hujung minggu bersama-sama dan lebih mengenali satu sama lain. Pada suatu hari, Adam tiba-tiba berkata, "Aisyah, sudikah awak kahwin dengan saya?" Saya sangat terkejut. "Adam, kenapa tiba-tiba ni?" "Saya serius. Saya nak hidup bersama awak selamanya." Mendengar kata-kata itu, hati saya berdebar kencang, tetapi pada masa yang sama, saya bimbang. Saya tahu perkahwinan campur bukan sesuatu yang mudah. "Adam, saya pun rasa begitu. Tapi, apa kata ibu bapa awak nanti? Kalau kita bahagia, ibu bapa saya pasti akan faham." Saya bertemu dengan ibu bapa Adam sebulan kemudian. Saya sangat gemetar, tetapi mereka menyambut saya dengan begitu mesra, lebih daripada yang saya jangkakan. "Pak Cik, Mak Cik, apa khabar? Saya Aisyah." "Oh, fasihnya kamu cakap Melayu." Adam ni selalu sangat bercerita pasal Aisyah. Ibu Adam memegang tangan saya dengan erat dan berkata, "Aisyah, tolong jaga Adam kami ya." Mendengar kata-kata itu, saya sangat terharu. Ia bermakna mereka telah menerima saya sebagai sebahagian daripada keluarga. Perkara yang paling merisaukan saya dalam persiapan perkahwinan adalah tentang ibu saya. Adakah ibu yang tinggal seorang diri di Kenya dapat menghadiri majlis perkahwinan saya? "Ibu, Aisyah harap ibu dapat datang ke majlis kahwin Aisyah." "Aisyah, jauh sangat tu. Ibu boleh ke?" "Boleh, ibu." Adam kata dia akan uruskan semuanya. Adam dengan teliti menguruskan lawatan ibu saya ke Malaysia. Daripada visa, tiket penerbangan hinggalah ke penginapan, semuanya diatur olehnya. Pada hari ibu saya tiba di Malaysia, air mata saya berlinangan ketika bertemu di lapangan terbang. "Ibu betul-betul datang." "Mestilah. Majlis kahwin anak perempuan ibu, takkan ibu tak datang?" Ibu saya sangat terpegun melihat pemandangan di Malaysia. "Aisyah, bersih dan teraturnya negara ni. Baru ibu faham kenapa kamu suka tinggal di sini." Sejak hari pertama ibu saya tiba, Adam memberikan layanan yang sangat istimewa. Dia menempah bilik di sebuah hotel yang bagus di Kuala Lumpur dan telah menyelidik terlebih dahulu tempat-tempat yang mungkin disukai oleh ibu. "Makcik, esok kita akan jelajah KL ya, tempat yang selalu Aisyah ceritakan tu." Keesokan paginya, kami menuju ke Masjid Negara. Ibu saya sangat kagum melihat seni bina masjid yang begitu indah. "Aisyah, tak sangka ada masjid secantik ini di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur." Adam sendiri menjadi pemandu pelancong, menerangkan sejarah dan budaya Malaysia dengan terperinci. Ibu saya sangat gembira ketika mencuba memakai baju kurung. "Wah, bila pakai baju ni, rasa macam jadi orang Malaysia pula." Melihat kegembiraannya, saya turut terharu. Saya dapat merasakan betapa Adam mengambil berat tentang ibu saya. Selepas melawat masjid, kami makan tengah hari dengan hidangan tradisional Melayu. Ibu saya terkejut melihat pelbagai jenis lauk pauk yang dihidangkan. "Adam, banyaknya lauk ni. Boleh ke makan semua?" "Di Malaysia, ini biasa makcik. Makanlah semua." Selepas itu, kami naik ke Menara Berkembar Petronas. Melihat pemandangan seluruh Kuala Lumpur, ibu saya berkata, "Aisyah, besarnya bandar Kuala Lumpur ni mungkin lebih besar daripada seluruh Nairobi." Di menara itu Adam telah menyediakan satu acara istimewa untuk ibu. Dia mengambil gambar kami, berlatar belakangkan pemandangan malam KL dan membelikan cenderamata yang disukai ibu. "Makcik, ini teh herba tradisional Malaysia. Bawalah pulang ke Kenya nanti." "Adam, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih sebab jaga Aisyah kami dengan baik." Pada malam sebelum majlis perkahwinan, kami makan malam bersama keluarga Adam. Ibu saya kelihatan sangat gembira menikmati hidangan tradisional Malaysia. Masakan daging masak hitam ni sedap betul. Berbeza sangat dengan masakan Kenya, tapi memang sedap. Malam itu, ibu berkata kepada saya, "Aisyah, Adam tu lelaki yang sangat baik dan negara Malaysia ni nampaknya tempat yang sangat bagus untuk didiami. Ibu lega tengok kamu boleh hidup bahagia di sini." Mendengar kata-kata ibu, saya berasa sangat lega. Kerisauan terakhir saya tentang perkahwinan telah hilang. Majlis perkahwinan kami diadakan mengikut adat Melayu. Saya memakai baju kurung songket dan kami mengadakan majlis akad nikah yang ringkas tetapi meriah. Ibu saya sangat terharu. "Aisyah, cantiknya kamu. Ibu tak tahu pun baju tradisional Melayu seindah ini."
Ketika upacara bersalaman dan memohon restu, saya nampak ibu menitiskan air mata. Pada saat itu, hati saya turut sebab. "Makcik, selamat menerima menantu," kata Adam kepada ibu saya dengan sopan. Ibu memegang tangan Adam dengan erat dan berkata, "Tolong jaga Aisyah ya, dia anak yang sangat baik." "Saya akan jaga Aisyah, makcik. Saya sangat sayangkan dia. Saya akan hargai dia seumur hidup." Kehidupan perkahwinan kami juga sangat bahagia. Adam adalah suami yang sangat baik dan ibu bapa mentua saya melayan saya seperti anak perempuan mereka sendiri. Setahun kemudian, saya berjaya mendapatkan status pemastautin tetap. Memegang kad pengenalan Malaysia terasa begitu luar biasa. "Aisyah, sekarang awak dah jadi sebahagian daripada kami." "Ya, terima kasih untuk segalanya. Semuanya seperti mimpi." Kini saya bekerja sebagai ketua pasukan di pusat komuniti itu. Membantu warga asing yang datang ke Malaysia seperti saya dahulu adalah satu pekerjaan yang sangat memuaskan. "Puan Aisyah, saya pun nak jadi fasih berbahasa Malaysia macam Puan." "Tak apa, belajar perlahan-lahan. Dulu saya pun rasa susah." Ibu saya kini datang ke Malaysia 2 kali setahun. Dia datang untuk melawat cucunya. "Ya, kami telah dikurniakan seorang anak lelaki." Nenek. Melihat anak lelaki saya, Khalid, memanggil ibu saya membuatkan saya berasa sangat bahagia. Melihat Khalid mempelajari bahasa baru secara semula, jadi juga membuatkan saya berasa kagum. "Aisyah, bagus betul kamu pindah ke Malaysia." Ibu gembira sangat tengok anak ibu hidup bahagia macam ni. Setiap kali mendengar kata-kata ibu, saya berasa sangat bersyukur. Kini, Malaysia adalah tanah air saya yang sebenar. Saya, yang dahulunya bekerja 10 jam sehari di Kenya dengan gaji RM800, kini bekerja secara profesional di Malaysia, membina keluarga dengan orang yang saya cintai. Hanya dengan mempelajari satu bahasa, bahasa Malaysia, hidup saya berubah sepenuhnya. Dan yang paling penting, Malaysia telah mengajar saya sesuatu yang lebih berharga daripada wang, rasa hormat dan keikhlasan terhadap sesama insan. Kadang-kadang, saya masih teringat zaman kesusahan saya di Kenya. Jika saya memberitahu diri saya yang dahulu tentang kehidupan saya sekarang, dia pasti tidak akan percaya. Tetapi semua ini adalah realiti dan saya amat bahagia. Malaysia bukan lagi negara kedua saya, tetapi telah menjadi tanah air saya yang sebenar. Kisah saya berakhir di sini. Jika anda suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk melanggan saluran ini dan tekan butang suka. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Saya berharap dapat bertemu anda lagi dengan kisah-kisah yang lebih mendalam pada masa akan datang.